Tahukah anda ada satu amalan yang memanjangkan umur serta menjadi puncak rezeki dan juga meraih kejayaan kemenangan, iaitu amalan berinfak. Masya Allah. Berinfaklah kepada dana pengurusan dan pembinaan MTS FAST sekarang. Infak sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu. Dan selagi mana anda ikhlas menyumbang, selagi itulah pahala menderu-deru menanti anda, insya-Allah. Baik, itu dia teaser berkaitan dengan Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ataupun MTS FAST, dan kita nak tahu berkaitan MTS FAST ini kita bawakan kepada anda di talian Skype kita sekarang ini Al-Fadhil Ustaz Ilyas Ismail, penasihat Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Ustaz sihat? Alhamdulillah. InsyaAllah. Ustaz, kita punya tajuk ni berkaitan dengan infak, Ustaz. Sebab tajuk kita suburkan pahala melalui infak. So mungkin boleh kita cerita berkaitan dengan apa kelebihan orang yang menginfakkan harta daripada jalan Allah ni, Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat saya Ustaz Ismail dan juga seluruh para penonton TV Al-Hijrah yang didoakan kebaikan, kesejahteraan dunia dan akhirat semuanya. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti. Jadi kalau dah dikatakan sebagai bukti, menandakan bahawa seseorang yang benar akan keimanannya atau seseorang itu betul dia tu ada iman, tandanya adalah dia suka akan bersedekah. Dia tak akan ada rasa menyampah, meluat ataupun tak gemar. Sebab itu dalam Quran surah At-Taubah pun Allah ada menceritakan tanda-tanda orang yang hati dia ada problem lah, hati yang bersalah sikit. Apa tandanya? Ada dua tanda. Pertama sekali iaitu ketika dia solat ataupun dia semayang. Tetapi solatnya itu dalam keadaan dia panggil apa? Kusala, dalam keadaan yang malas. Dia semayang tapi dia semayang dalam keadaan yang malas. Dan satu lagi kata Allah, orang yang ada penyakit jiwa ni tanda yang kedua adalah dia bersedekah, dia berinfak. Tetapi sedekah dan infaknya itu diberikan secara karihun, dalam keadaan benci. Dalam keadaan menyampah. Dia kata TV Hijrah ni apalah tadi sedekah, wakaf, sedekah, wakaf. Kalau macam itulah terlintas di hati, itu tanda iman ada masalah. Hati itu ada problem. Nak kena diagnose balik, kena check balik. Sebab kita dalam hidup ni, kurang-kurang kalau kita tak jadi manusia yang mampu memberikan ilmu pada orang sekalipun, sebagaimana yang diajar dalam agama kita, jadilah apa? Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan. Dalam hidup, jadilah engkau orang yang berilmu. Tak mampu jadi orang berilmu, ni kena mengaji banyak Mesir, kalau luar negara payah Ustaz. Tak apa, jadilah muta'alliman, orang yang belajar ilmu. Tak mampu jadi orang belajar ilmu, jadilah orang yang mustami'an, mendengar ilmu. Paling-paling tak sempat nak dengar ilmu, tak sempat. Saya kalau Ustaz banyak daripada sahur tadi pagi buka puasa banyak kerja nak buat. Okeylah, jadilah muhibban, orang yang cintakan ilmu, cinta kepada pembinaan kompleks ataupun institusi pendidikan ke, cinta pada guru-guru apa, dan jangan jadi orang kelima. Apa pun tak adanya. Jadi ilmuwan pun tak, mendengar ilmu pun tak, cinta orang ilmu pun tak, sebarang pun tak ada. Jadi kita nak mengajak tuan-puan para penonton semua, jom kita nak berusaha membantu pihak MTS FAST, Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, kerana mereka sedang dalam usaha untuk nak bangunkan sebuah kompleks yang mana institusi pendidikan MTS FAST ini merupakan institusi pendidikan yang sangat bagus, bukan sekadar tahfiz, tapi dia ada integrasi di antara akademik, tahfiz, sains, teknologi. Ini luar biasa kalau kita biasa dengar di kalangan institusi tahfiz. Dan sekarang ni insya-Allah akan dibangunkan di atas tapak yang anda sedang lihat pada waktu ini. Insya-Allah akan dibangunkan sebuah kompleks yang lebih luas, lebih selesa, yang dilengkapi dengan kemudahan prasarana yang lebih moden dan juga selesa untuk pelajar-pelajar yang kita nak lahirkan sebagai golongan hafiz, hafizah, golongan hufaz yang bertaraf world player, bertaraf dunia. Sebab itu kita dari semasa ke semasa Ustaz Ismail untuk nak bangunkan, bukan setakat nak bangunkan MTS FAST ni saja. Sebenarnya daripada nak beli tanah tu lagi banyaklah proses dia, dan alhamdulillah
Di MTS FAST juga mereka dilengkapi dengan silibus pendidikan yang bagus. Ada juga co-curriculum. Co-curriculum bukan biasa-biasa, memanah berkuda sampai masuk peringkat kebangsaan. Lepas tu pula mereka juga terlibat dengan pertandingan robotik. Ya Allah, anak-anak hafal Quran main dengan robot pula. Ya Allah, ini memang seiring dengan perkembangan teknologi AI lah, ChatGPT lah apa so sekarang ni kan. Dapat anda lihat ibu ayah sekalian yang saya sayangi. Ini dia gambaran kelak bangunan MTS FAST yang akan dibangunkan kelak nanti ni. Dia punya reka bentuknya dan dia punya berdiri megah ni nanti insya-Allah bukan sekadar impian sahaja, benar-benar menjadi kenyataan. Cuma sekarang ni kalau mungkin ada yang tanya, dah tu Ustaz pelajar-pelajar sekarang ni mereka belajar di mana? Pelajar-pelajar MTS FAST ramai ibu ayah, sekitar lebih kurang dalam 350 pelajar ramai antara institusi tahfiz yang pelajarnya ramai. Satu. Keduanya, mereka adalah sekolah harian, bukannya asrama. Jadi berulang-alik, tapi dalam takdur asrama ataupun berulang-alik sekalipun, yang lahir daripada MTS FAST ini hafal Quran berjuzuk-juzuk pun ramai. Ini menunjukkan guru-gurunya yang 30 lebih itu memang berkualiti sungguh. Jadi bayangkan pelajar-pelajar yang berkualiti, guru-gurunya yang berdedikasi, dapat pula tempat pendidikan ataupun dapat pula tempat ataupun bangunan yang baru nanti ini, saya ingat semangatnya akan lebih mencanak lagi lah. Jadi untuk nak merealisasikan impian ataupun cita-cita ini, saya nak mengajak pada pusingan akhir bulan Ramadan ini, ibu ayah jom kita menyumbang. Ada nombor akaun, ada kod QR yang disediakan, jom kita imbas. Kita imbas sekejap, scan, ambil gambar tu sekejap dan kongsikan dalam grup WhatsApp, grup tadarus, grup apa nak menaikkan tok iya apa tu, masuk. Kita kongsikan. Sebab apa? Macam saya katakan tadi, kita mungkin tak mampu nak menjadi guru, tak mampu jadi orang-orang yang menutur bahasa bicara dakwah, tapi kita mampu menyokong usaha mereka. Nak berzakat pun boleh kepada tokoh-tokoh korporat di luar sana. Jom kita berzakat menerusi MTS FAST. Dan saya salah seorang daripada yang juga berzakat menerusi MTS FAST kerana mereka merupakan lantikan amil bertauliah Lembaga Zakat Selangor. Kalau yang My Jariah mungkin nak menyumbang minimum RM100 semua silakan, dan anda boleh buat demikian. Pada laman web kita pun ada, dan setakat ni kalau mungkin ada yang tanya berapakah kutipan yang kita dapat. Dia untuk pembinaan fasa pertama ni Ustaz Izmir dan semua para penonton, kos yang diperlukan adalah RM25 juta. 25 juta ringgit itu diperlukan, dan setakat ni kita baru je dapat 3.9 juta. Jauh lagi lah, memang jauh lagi lah. Maknanya kita masih memerlukan 21 juta ringgit lagi. Jadi saya mendoakan ibu ayah, para penonton yang disayangi semuanya, jomlah kita menyumbang. Lahirkan generasi para pendakwah yang menjadi mata rantai tugas ataupun para nabi ini. Sebab pendakwah yang sedia ada ni pun hak baju putih tu ke, hak baju ni pun tak lama dah dengar masuk hospital lah, dengar tak sihat sana sini dah. Jadi siapa nak jadi pewaris menggantinya? Inilah ni anak-anak dari MTS FAST ni. Amin. InsyaAllah. Masya Allah. Jazakumullah Ustaz. Terima kasih banyak atas perkongsian ilmu. Kita nak ucapkan terima kasih dengan perkongsian ilmu dengan perkembangan terkini MTS FAST. Mudah-mudahan Ustaz juga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu. Terima kasih banyak. Kita ucapkan kepada Al-Fatih Ustaz Izzain Ismail, penasihat Mahat Tahfiz Sains Fatimah Al-Zahra. Ada masa kita jumpa lagi nanti insya-Allah. Dan kepada anda yang sedang menonton, kita nak berhati-hati sekali lagi, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami di TV Al Hijrah. Tahukah anda ada satu amalan yang memanjangkan umur serta menjadi puncak rezeki dan juga meraih kejayaan kemenangan, iaitu amalan berinfak. Masya Allah. Berinfaklah kepada dana pengurusan dan pembinaan MTS FAST sekarang. Infak sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu. Dan selagi mana anda ikhlas menyumbang, selagi itulah pahala menderu-deru menanti anda. Insya Allah.